Belakang ini banyak cerita. Cerita video ada, cerita mahkamah ada. Yang baru ni, yang terbaru, yang terkini, cerita SPRM mati lagi seorang. Inilah Malaysia. Dalam zaman ini, bila kita dah tahu apakah yang sebenarnya berlaku di Malaysia, dah kita tahu, tapi masih kita terpaksa mengalami zaman kezaliman yang masih dilanjutkan oleh Barisan Nasional, khususnya di bawah pimpinan UMNO ini. Sebab itu dia melaungkan satu Malaysia. Memang satu Malaysia. Sebab yang mati di pejabat SPRM, orang Cina ada, sekarang orang Melayu pun ada. Lepas ni orang India akan menunggu. Itu mati satu Malaysia. Dan ini adalah hasil dari pimpinan pemimpin UMNO, Najib Tun Razak, yang sekarang ini sibuk terbang ke sini ke sana nak tunjukkan dia pemimpin yang besar, dia pemimpin yang dialu-alukan di seluruh dunia. Sebab tu dia pergilah mana-mana, baru Australia pergi, sekarang baru balik ke Korea. Terus dia pergi ke Kuching. Takut pula. Bukan main kat Kuching. Semalam, malam pertama selepas penamaan calon, malam pertama, ceramah pertama. Kalau di kawasan bandar sahaja, ceramah-ceramah di AP, di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, beribu orang datang untuk mendengar ceramah di AP sahaja. Ini belum kita kira kawasan kampung, kawasan pedalaman, kawasan Rumah Panjang, beribu keluar. Memang Rumah Panjang tak beribu lah, tapi kalau kawasan bandar beribu keluar, tak pernah berlaku. Sejak tahun 96 saya dah pergi ke Sarawak. Setiap kali ada pilihan raya negeri, saya berada di situ. Kali kelima ni lah akan saya pergi. Dulu kita pergi dingin. Kali pertama kita kena pergi suruh-suruh. Orang Malaysia Barat tak boleh datang. Orang Malaysia Barat, pemimpin politik daripada Malaysia Barat nak pergi Sabah Sarawak tak boleh ucap. Cuma seorang boleh, yang kisian saja dulu. Lain tak boleh. Tapi sekarang semua pemimpin peringkat negeri, DAP, PKR dan PAS semua sekarang berada di Sarawak, di semua pelosok. Sebab kita nak pastikan kali ini kita nak menang, kita nak jatuhkan, kita nak tumbangkan Barisan Nasional, supaya ini akan menjadi petanda, akan menjadi satu lagi tsunami yang akan bermula daripada gempa bumi yang akan berlaku di Sarawak. Tahun 2006 ada pilihan raya negeri di Sarawak, ada gempa bumi di situ sebab tak pernah pembangkang, khususnya DAP. Kita menang 6 kerusi, PKR 1 kerusi. Itu kemenangan yang paling besar untuk pembangkang pada tahun 2006. Dan gempa bumi di Sarawak itu mendatangkan tsunami ke Semenanjung pada 2008. Sebab itu kali ini kita mengharapkan gempa bumi Sarawak ini lebih kuat lagi, supaya tsunami politik akan datang lebih besar, supaya dapat kita tumbangkan Barisan Nasional dan bangkitlah Pakatan Rakyat di Malaysia ini. Orang UMNO cakap sekarang K2U dah tak ada lah. K2U dah memang dia dah putus asa dah. Dah kena dakwa, Dato' Seri kena tarik, dah lenyap dah. Tapi yang lain di bawah Nur Umar, pemimpin Samseng Besar ni, yang kena ni, mangsa kita ni, YB Muslim, dia buat ceramah. Bawa siapa? Bawa Izam Muhammad Noor. Senator apa? Kalau berani lawan dapat kursi, jangan jadi senator. Kalau hebat sangat Izam Muhammad Noor, datang kita lawan. Jangan suruh kat situ senator. Disebabkan fitnah. Fitnahnya bahawa kerajaan Pakatan Rakyat tak mampu mentadbir negeri ini. Fitnahnya bahawa kita memboros. Kalau kita lihat 3
3 tahun kebelakang ini, sejak tahun 2008 sampai hari ini 3 tahun 1 bulan. Dalam masa yang begitu suntuk, dalam tempoh 3 tahun, pencapaian kita, persembahan kita jauh lebih baik daripada persembahan dan pencapaian Barisan Nasional selama 50 tahun perintah di Selangor. UMNO perintah Selangor 50 tahun. Tak pernah kita dapat air percuma. Satu tetes pun tak ada yang percuma. Semua di swasta. Tapi bila kita jadi kerajaan di negeri Selangor, program yang pertama, program kebajikan, program merayakan ekonomi Selangor, yang pertama kita bagi air percuma kepada setiap rumah di Selangor ini. Ini pencapaian yang tidak pernah dimimpikan oleh kita ini. UMNO tak boleh, tak mampu. Kita mampu. Kita bagi air percuma. Tuan-tuan dan puan-puan, jimat berapa? RM11.40 setiap bulan. Tuan-tuan dan puan-puan, jimat RM11.40. Tapi kerajaan negeri Selangor di bawah Pakatan Rakyat, kita yang membayar. Berapa kita bayar? Kita bayar RM10 juta satu bulan. Setiap bulan kerajaan Pakatan Rakyat kita tanggung bil air, tuan-tuan dan puan-puan, RM10 juta. Satu tahun RM120 juta. RM120 juta. Dia kata bila kita buat ini, kita kata kerajaan dalam 1 tahun akan bankrupt. Dan 3 tahun tak bankrupt pun. Lagi mampu kita nak buat. Kalau Pakatan kita diberi 30 tahun pun kita boleh bayar. Sebab kita tahu bagaimana untuk mentadbir. Kita bayar RM120 juta 1 tahun. Pada tahun pertama, projek pertama kita buat. Tapi kalau kita kena melihat, kalau kita lihat Barisan Nasional, 50 tahun dia mentadbir, 1 sen pun dia tak pernah bayar untuk kita. 50 tahun. Kalau dulu dia pun bagi air percuma kepada rakyat dengan tanggungan RM120 juta 1 tahun, 50 tahun, berapa ni? RM6,000 juta. Di mana perginya RM6,000 juta itu? Sedangkan sepatutnya kalau 50 tahun itu tak biar oleh Pakatan Rakyat, kita bagikan kepada rakyat. Dia tak bayar. Dia tak bayar bil air untuk kita. Di mana perginya RM6,000 juta ini? Masuklah kocek-kocek, kuncu-kuncu UMNO. Itu cerita. Itu kisah sebenar. Kita bukan bagi air, kita bagi lagi. Yang anak kita yang dilahirkan selepas 1 hari bulan 2008 sejak kita jadi kerajaan, kita bagi hadiah. Kita bagi, dilaporkan RM100 untuk bayi kita ini. Tunggu dia 18 tahun, kita bagi hadiah pada hari jadinya RM1,500. Kita boleh buat, kita boleh melakukan, kita boleh melaksanakan. 50 tahun UMNO menjadi kerajaan, dia tak tahu. Kita buat. Untuk anak kita yang membuat persiapan untuk peperiksaan SPM, kita bagikan kelas tuition rakyat, kelas tuition percuma. Untuk anak murid kita yang membuat persiapan untuk SPM, di setiap kawasan pun kita sediakan 100 tempat untuk anak murid kita yang miskin. Untuk seluruh Selangor, kita ada 5,600 orang pelajar yang dapat percuma, dapat kursus, dapat tuition percuma daripada kerajaan negeri Selangor. Kita tanggung pembelanjaan. Kita buat. UMNO tak tahu buat. Dia kata dia andal, tapi dia tak tahu. Kita bagi balik. Kita di bawah pimpinan Pakatan Rakyat, kita mentadbir. Kita ada wang yang berlebihan untuk bagi balik kepada rakyat. Untuk anak kita yang masuk ke institut pengajian tinggi, sama ada swasta ataupun awam, kalau dia datang daripada golongan miskin, bila dia
dapat tempat, kita bagi hadiah RM1,000 untuk membantu bagi orang. Barisan Nasional 50 tahun takbir, dia tak tahu. Dia tak dapat melakukannya. Kita mampu melakukannya. Kita bagi. Kita bagi juga untuk warga tua kita. Kita daftarkan dia selepas 60 tahun. Bila meninggal, kita bagi wang karat RM2,500. Zaman Barisan Nasional dia tak tahu. Semua yang kita bagikan, kita bagi